Pernah tak terfikir apa sebenarnya maksud keusahawanan ni? Okey, hari ni kita akan kupas topik ni dan kita akan pergi lebih jauh daripada sekadar cerita-cerita syarikat teknologi yang biasa kita dengar tu. Bila sebut je perkakaan usahawan, siapa agaknya yang muncul dalam kepala anda? Mungkin Jeff Bezos atau dekat sikit pengasas Fashion Valet, Vivi Yusof. Tapi, macam mana pula dengan tauke kedai nasi kandar pelita dekat simpang tu? Ya, betul. Sebenarnya, mereka semua adalah usahawan. Jadi, apa sebenarnya definisi keusahawanan? Ia bukan setakat buka bisnes. Kuncinya kat sini ialah proses. Proses untuk cipta sesuatu yang baru, yang inovatif dan yang ada nilai. Semuanya bermula bila kita nampak satu peluang yang orang lain mungkin terlepas pandang. Dan kejayaan proses ni, ia sangat bergantung pada cara kita berfikir dan juga lingkungan sosial kita. Okey, jom kita zoom out sekejap. Kita tengok dari skop yang lebih besar. Keusahawanan ni bukan cuma pasal kejayaan individu tau. Ia sebenarnya adalah enjin utama yang memacu ekonomi sesebuah negara. Pernah dengar tak istilah pemusnahan kreatif? Bunyi macam ganas sikit kan? Tapi konsep dia simple je. Usahawan sejati bukan setakat tambah baik benda yang dah ada. Tidak. Mereka cipta sesuatu yang baru, yang sangat bagus, sampai cara lama tu jadi tak relevan lagi. Fikirkan macam mana WhatsApp gantikan SMS. Itulah dia kuasa pemusnahan kreatif. Dan contoh paling jelas kat Malaysia, Grab. Dulu, kita tahan teksi tepi jalan, bayar pakai tunai. Sekarang, semuanya di hujung jari. Grab bukan sekadar bersaing dengan teksi, ia mengubah keseluruhan lanskap. Cara kita bergerak, cara kita bayar, malah ia cipta peluang ekonomi baru untuk ramai orang. Inilah contoh pemusnahan kreatif dalam tindakan. Dan ini bukan sembang kosong ya. Data memang tunjukkan negara-negara yang ada ramai usahawan yang inovatif, yang betul-betul cipta penyelesaian baru, bukan setakat berniaga untuk sara hidup, ekonomi negara tu akan tumbuh dengan lebih pesat. Maksudnya, lebih banyak pekerjaan dan kualiti hidup yang lebih baik untuk kita semua. Okey, tadi kita dah lihat gambaran besar ekonomi. Sekarang, jom kita zoom in sikit, kita tengok pada peringkat komuniti. Sebab hakikatnya, tak ada seorang pun usahawan yang boleh berjaya seorang diri. Ayat ni maksudnya senang je. Networking atau kabel tu penting. Tapi ini bukan kabel untuk dapat projek tau. Ini lebih kepada modal sosial. Siapa yang anda kenal? Rangkaian kenalan ni lah yang boleh bagi maklumat penting, kenalkan kita pada pelabur, atau paling tidak pun bagi kata-kata semangat masa kita rasa nak give up. Dan semua elemen sokongan ni, universiti, pelabur, kerajaan dan sebagainya, bila bergabung, ia membentuk satu ekosistem. Kalau nak tengok contoh untuk teknologi, kita boleh lihat Cyberjaya. Tapi ekosistem yang sama juga wujud untuk industri lain, macam industri pembuatan dekat Pulau Pinang atau perabot dekat Muar. Setiap bahagian saling membantu antara satu sama lain. Kita dah sentuh pasal faktor luaran. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian dalaman pula. Jom kita bedah siasat sikit. Apa sebenarnya yang ada dalam kepala seorang usahawan? Ini semua pasal psikologi dan cara berfikir. Jadi, apa yang istimewa sangat dengan minda seorang usahawan ni? Biasanya ada 4 ciri utama. 1. Keyakinan diri yang tinggi. 2. Ada keinginan yang kuat untuk capai matlamat. 3. Mereka proaktif, sentiasa berfikir ke depan. Dan 4. Yang paling penting, semangat kental dan tak mudah putus asa. Dan berita baiknya, ini semua bukan bakat semula jadi. Ia adalah kemahiran yang boleh diasah dan dipelajari. Nak nampak benda ni dalam dunia nyata, cuba bayangkan makcik yang jual nasi lemak sedap dekat kawasan anda. Macam mana dia boleh kembangkan bisnes dari satu gerai kecil sampai buka beberapa cawangan? Dia perlukan keyakinan diri untuk ambil risiko, ada sasaran jualan yang nak dicapai, dia proaktif cari lokasi baru dan paling penting, dia tabah hadapi hari-hari yang jualan tak berapa laku. Itulah dia, minda keusahawanan dalam tindakan. Okey, sekarang kita dah ada kefahaman asas. Jom kita teruskan dengan memecahkan beberapa mitos ataupun salah faham yang paling biasa kita dengar tentang usahawan. Ini mitos paling legend. Idea yang mengatakan ada orang tu memang dilahirkan dengan DNA usahawan. Sama ada anda ada gen tu atau tak ada langsung. Betul ke? Mitos ni salah sama sekali. Banyak kajian dah buktikan yang kemahiran keusahawanannya sebenarnya boleh dipelajari dan dilatih. Sama macam anda belajar programming atau belajar reka bentuk lita dalam kelas kejuruteraan. Maksudnya, sesiapa pun, termasuk anda, berpotensi untuk jadi usahawan. Mitos kedua pula, imej usahawan ni macam seorang kaki judi yang berani mati, yang sanggup pertaruhkan segala-galanya pada satu idea yang nampak gila. Macam tu ke?
Pun salah. Usahawan yang hebat bukan kaki judi. Mereka adalah pengurus risiko yang sangat bijak. Mereka tak terjun membabi buta. Sebaliknya, mereka ambil risiko yang telah dikira. Mereka buat homework, kumpul data, uji idea. Macam kerja jurutera juga kan? Uji prototipe berkali-kali sebelum lancarkan produk sebenar. Baik, untuk bahagian terakhir ni, kita nak sentuh sesuatu yang lebih peribadi. Apa sebenarnya yang mendorong seseorang tu untuk memilih jalan keusahawanan yang penuh cabaran ni? Apa why mereka? Ternyata, duit bukan satu-satunya jawapan. Carta ni tunjukkan ada macam-macam sebab. Ada yang didorong oleh peluang, dia nampak satu masalah dan nak selesaikannya. Ada yang mahukan autonomi, nak jadi bos sendiri. Ada yang nak cipta impak, nak ubah dunia. Dan ada juga yang jadi usahawan kerana keperluan, mungkin sebab tak ada pilihan kerja lain. Jadi kesimpulannya, keusahawanan ni adalah satu perjalanan yang boleh dipelajari bukan bakat semula jadi. Ia didorong oleh pelbagai sektor, dari ekonomi negara sampailah ke psikologi individu. Anda sebagai bakal jurutera dilatih untuk jadi seorang penyelesai masalah. Jadi soalan terakhir saya untuk anda. Dengan semua ilmu dan kemahiran yang anda ada, masalah besar apakah yang akan anda selesaikan di dunia luar sana? Fikir-fikirkan.